saluran darah makin sempit, darah jadi pekat, aliran darah tak lancar. Kita panggil masalah ni punca utama serangan jantung dan juga masalah stroke. Kalau dibiarkan mudah rasa pening dan cepat letih, tekanan darah pun makin naik. Risiko masalah jantung pun makin tinggi. Tak pasal-pasal kena buat stent dekat jantung. Hari ni saya nak share sikit, dia bukan ubat hospital tapi dia boleh bantu untuk melancarkan pengaliran darah dan juga kuatkan jantung. Ni dia Tasli Denshin Plus. Dalam ni ada bahan-bahan utama iaitu herba Denshin, Radix notor ginseng dan Radix salvia. Herba-herba ni terkenal bagus untuk kesihatan jantung dan bantu untuk peredaran darah. Nak amalkan Denshin Plus ni mudah saja. Perlu ambil 2 biji kapsul sekali sehari sebelum makan. Amalkan secara konsisten untuk kesan yang lebih baik. Jangan risau, Tasli Denshin Plus ada kelulusan KKM dan halal daripada JAKIM. Dah beribu rakyat Malaysia yang mengamalkannya bagi feedback yang positif. Kurang rasa sakit dada, semakin bertenaga dan tekanan darah semakin stabil. Barang sampai baru bayar, tunggu apa lagi? Tekan dekat beg kuning sekarang.